Syarah nasi apa lu? Ni masak nama mana ni? Putih. Cekok je saya nak. Okey, telur satu. Telur ni. Ni telur apa ni? Ni telur 3 rasa, telur mata 3 rasa. Okey. Lepas tu saya nak toge. Saya campur toge nak. Okey. Ayam makan. Bahagia? Paha dah. Okey. Gulai batang pisang daging Gulai kawah daging batang pisang. Okey. Go Ni semua lauk ni kita ada lebih kurang 8 jenis, RM21. Tapi kepada menu kampung itu kita ada masak lemak pucuk mengkudu bersama dengan ikan talang padi, dan ini kita ada asam pedas ikan temenung untuk asam pedas Kedah. Okay? Asam pedas Kedah, dan yang ni kita ada gulai terung bersama dengan ikan talang juga, menu-menu kampung. Kita masak lemak petola yang kita campur-campur dengan benda-benda lain lah. Dengan benda-benda lain, dan sebelum kita lebih yang ni kita ada ikan bekasam buat sendiri, stok sendiri kerabu buah bengkak dah seminggu dah daripada cari, tapi hari ni kita sediakan, alhamdulillah, insyaAllah. Dan yang ni satu lagi kerabu yang memang sangat istimewa, itu kerabu umuk nyok. Umuk nyok ni bukan senang nak dapat lah, maksudnya kita hanya boleh dapat setelah 18 tahun pokok nyok, baru boleh dapat umuk dia. Untuk menu yang seterusnya, ini antara kila jugalah, masak lemak siput Belitung yang memang orang suka, masak lemak siput Belitung. Dan kita ada hari ni iaitu kerang rebus yang